Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, 27 Mei 2025, Pusat Sumber Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas telah mengadakan program pemakasaan dan anugerah apresiasi Nadi Ilmu Amalan Membaca atau dikenali sebagai NILAM dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Snatching bitches, leave you bitter. I see what I like, then I just go get it. Santai. I'm just mixing out with remove. She'll be taken if you're aloof. We just fucked on top of that roof. Kita ada Expore, kita ada Musang Berjanggut dan juga Karat. Media pengacara tadi kehidupan anak satu guru yang menguruskan PTSS, dua guru Oh, dia bukan tadi kan? Oh, teka untuk serat. Okey, Assalamualaikum Cik. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Okey, saya Zainal Fitri bin Burhan, wakil daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang. Untuk hari ini, kami Perbadanan Perpustakaan Pulau Pinang membuat promosi di Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas. Okey, apakah manfaat yang boleh diperoleh dari program hari ini? Okey, manfaat yang boleh diperolehi daripada program hari ini, kami mendekatkan diri Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang dengan sekolah-sekolah. Ada juga kami buat dengan institusi dan NGO. So untuk hari ini kami bawakan perkhidmatan squad sains, bas bergerak, perkhidmatan aktiviti infohan dan robotik, antara perkhidmatan yang terdapat di Perbadanan Perpustakaan Awam Pulau Pinang untuk menanam sifat minat membaca dan minat datang ke Perbadanan Perpustakaan Pulau Pinang. Manfaat yang boleh dapat antara pelajar-pelajar sekolah ialah salah satu dia ialah program yang macam hari ini dah dapat memupuk minat untuk Perbadanan antara sekolah dan juga Perbadanan Perpustakaan Pulau Pinang. Okey, terima kasih Cik. Okey, Assalamualaikum. Nak tanya apa perasaan selepas menyertai program ni? Salam, shock lah, happy kan. Dia best dapat belajar benda baru. Cakap lah.